Dek, tarik salah tu. Nampaknya macam dah siap order kat dalam tu. Okay geng, so masa aku on the way nak balik ke port lepak tunggu order, tiba-tiba misi masuk order lah. Macam biasa lah, aku memang cedok dua-dua. Mana yang masuk aku akan jalan. Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum gang, and hello YouTube. Alright, so macam korang tahu, aku pun dah beroperasi pula. Aku pun dah start cedok dekat Segamat. Jadi hari ni merupakan bulan puasa. Lama juga sebenarnya aku dah tak record footage yang korang tengok tu sebenarnya footage tahun lepas lah, 2024. So ini adalah 2025 punya first video yang aku sendiri rakamkan. Hari ni 23 hari bulan. Makna kata dah puasa yang ke-22 lah. Okay. Lagi sikit hari je lagi nak raya. So hari ni aku cedok baru on. Aku keluar lambat sikit hari ni pasal ni lah bulan puasa kan. Apa malas-malas. Jom lah kita enjoy. Kita tunggu first order masuk. Alright, stay tune. Okay, so setelah beberapa minit 10 minit kot, 10 minit, 15 minit aku dapat first order akhirnya. Kena pick up dekat Zeus Coffee OS. Ni hantar kat mana? Sekejap tengok. Hantar dekat area Segamat Jaya. Oh ni nak pergi Bulu Kasam. Mungkin betul. So jom lah, stay tune. Kita pergi pick up order. Let's go. Sampai Zeus Coffee. Alamak, tak siap lagi ya. Tak siap lagi ya Grab. 663 663. Oh baru nak buat Okay, baru nak buat. So sidai dulu. Years later. So ni aku nak beritahu korang, hari ni aku tak pakai GoPro. Aku record pakai handphone je. Sebab GoPro aku dah lama sangat tak hidup. Jadi aku nak kena buat something, buat sesuatu dulu terhadap GoPro tu. Nak kena repair sikit. Lepas tu nanti baru boleh pakai balik lah. So sekarang ni aku just record pick up, aku record delivered and shit apa bangau lah. Itulah benda-benda tu je lah yang aku akan record untuk tatapan korang. Okay. Request boleh tak? Boleh tak yang 2 air panas tu letak dalam satu paper bag yang untuk 2 cup tu. Lepas sebab kalau campur sampai 3 ni boleh tumpah ni dalam motor ni. Yang air sejuk tu bukan dalam paper bag biasa tak apa. Kalau tak buka ni
Air panas ni kalau berkocak sikit je habis. Tu naik motor pula, mana boleh nampak dalam beg jadi apa. Abang susu. Dek, tarik salah tu. Okey, dah siap. Alright, sama-sama. So, jom kita pergi hantar. Okay. So, dan dah hantar rumah dia kat situ. So, sekarang ni kita tunggu yang kedua lah. Baru satu order. Dia punca ni sebab kena sidai. So, yalah, stay tune. Kita tengok order yang seterusnya. Let's go. A few moments later. Alright, so setelah aku kembali ke base tempat tunggu order, barulah masuk satu order. Lama gak ni, ada setengah jam kot kena bangau ni. So masuk order Pizza Hut Segi Ahmad RM4.6. Order is ready. So jom lah, proceed terus. Alah, tunggu lama-lama. Sampai Pizza Hut. So nampaknya macam dah siap order kat dalam tu. Jom kita pergi ambil order. Rasanya dah siap. Order number 747. Okey, betul. Okey, set. So dah siap. Hantar kat Bukit Siput kan. Cuaca macam nak mendung balik ni. By the way, footage ni aku record setelah beberapa hari, yang mana itu hari kalau korang perasan kecoh sikit pasal JB dilanda banjir. Semoga dimudahkan segala urusan lah. So jom kita teruskan penghantaran. Let's go. Few inches later. Hai, pizza. Pizza? Ah, betul. Okay. Ini kuah dia dengan alright, elok Okay, thank you. Sudah selesai penghantaran. Pizza dah settle. So kita macam biasa kembali membangau. Hari ni tak laju lah geng. Semalam okey ke lah. Tapi tak tahu lah. Tengok macam ni. Hey geng, so masa aku on the way nak balik ke port lepak tunggu order, tiba-tiba misi masuk order lah. Macam biasa lah, aku memang cedok dua-dua. Mana yang masuk aku akan jalan, macam tu. So misi masuk order, aku pick up kat takoyaki ni. Aku dah WhatsApp dah kedai, tapi dia belum reply lagi. Aku try call lagi lah. Assalamualaikum bang. Ni ada order misi. Okey. Lah ya ke? Abang kedai kat mana? Kedai abang kat mana? Yang berhadapan Ebitai tu Oh, okey. Sekejap saya hantar sana. Ada masalah, vendor tak boleh buka app lisi ni, itulah dia masalah dia. Apalah, aku kena gegas ke sana terus lah, tolong bukakan app dia. So lepas ni takoyaki semidoi. Jadi sebab apa kat sini? Saya buka di sini. Tak boleh, dia kena pakai air hitam. Jadi kita download lah. Kena download. Dia memang kena download air hitam. Kalau tidak memang tak boleh buat apa-apa.
Sebab dekat app kuning tu memang dah tak boleh accept order, dah tak boleh buat benda-benda yang berkaitan dengan order. Tapi masalahnya sebenarnya pakai yang misi partner tu dekat handphone yang suami Tak ada saya masalah. macam saya pun Yang boleh penting login ID kan berbeza kan. Akak login ID email lain kan. Yang penting boleh buka je. Bila login dalam tu confirm boleh buka punya itu. Pockets for every creating. Ini guna email kita lah biasa. Ya, email yang akak pakai. 50% on your meals. That's more. Ni je tak? 15 kan? Satu betul? 15 biji tu satu. Okey kak. Sekejap Jom kita bawa order ni, hantarkan ke customer. Okey dah, jom let's go. Later. Okey dah hantar dah pun, alhamdulillah selesai. Tapi cuaca macam tak mengizinkan je ni. Aku dah rasa rintik-rintik hujan dah ni. Sebaik sampai sebelum hujan betul-betul turun. Kita tahu lah sebab sekarang ni hujan ni dia tak menentu ni kan. Dia kadang-kadang kalau kat sini tak hujan kan, jalan depan sikit tiba-tiba hujan lebat. So tak boleh nak agak. Kita balik dekat base dululah. Kita tengok apa yang kita boleh buat. Kalau boleh teruskan, kita teruskan. Okay, so aku dah lama kat sini pada lepas aku hantar yang order misi tu tadi. Cuma sekarang ni hujan dah turun. Aku ada dapat lagi satu order baru sebenarnya. Order ni nak hantar dekat Jalan Muhammad, ambil dekat nasi ayam gepuk. Aku rasa aku akan buat order ni, tapi untuk video kali ni aku rasa aku stop dulu. Jadi ialah memandangkan cuaca pun tak berbaik, aku pun tak pakai GoPro. So itu sajalah untuk video kali ni. Dan memandangkan ni mungkin video terakhir aku sebelum raya, jadi aku nak ucapkan selamat hari raya kepada korang. Maaf zahir dan batin kepada yang mengenali diri aku lah. So terima kasih juga aku ucapkan kepada korang yang telah mensupport channel ni walaupun tenggelam timbul. So yalah, harap korang teruskan memberikan sokongan supaya aku lebih terus istiqomah dalam menghasilkan video-video konten untuk tadapan korang semua. Okay, so ya, itu saja daripada aku. Terima kasih aku ucapkan kepada korang yang telah menonton video ni pada awal hingga ke akhir video. Kalau yang baru sampai ke channel ni, jangan lupa untuk menekan butang like, komen, share dan juga subscribe. Pada yang dah subscribe juga, terima kasih aku ucapkan kepada korang. Akhir kata daripada aku, hingga berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.